Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Amin bin Abu Bakar. Ana wakil pada Ibrah. InsyaAllah di sini nak kongsi sikit pengalaman dan harapan. Pengalaman yang ana dapat macam-macam lah. Especially awal-awal itu on the way itu dah Allah izin accident. Jadi banyaklah pengajaran dapat dari situ. Jangan leka, jangan tidur. Semua tidur sekali kemalangan berlaku. Lepas tu apa yang dapat pada program ni, program pewaris ni bagaimana sangat seronok. Walaupun penat tapi memang seronok. Lebih seronok berbanding camp-camp yang anda pergi sebelum ni. Camp lah, broadcast macam-macam. Tapi camp susun ni sama je, ada tadbiyah juga. Tapi camp ni dia lebih menekankan bagaimana kita nak dakwah masyarakat. Jadi apa yang dapat asal sangat beruntung lah. Sebenarnya daripada tahun lepas lagi berharap dapat main. Dengar pada cerita pada sini-sini bagus program pewaris ni. Tahun ni alhamdulillah Allah pilih. Asal-asalnya Ibrah nak hantar satu bah, tapi akhir sikit tinggal 10 orang. Asal bersyukur sangat terpilih antara 5 peserta lelaki. Jadi pengalaman paling seronok sekali waktu dakwah masyarakat lah. Sebelum ni duduk kat asrama, dakwah junior, adik-adik, kawan-kawan. Itu pun agak satu cabaran. Tapi alhamdulillah Allah izin kali ni dapat dakwah masyarakat luar. Masyarakat luar ni ada pelbagai kalina, macam-macam soalan. Dah tanya soalan dia tak boleh jawab. Ada yang anda sendiri kena jawab, kena terang apa itu, sebab apa punca-punca remaja sekarang terlalu taksub dengan godaan duniawi, cerita dan sebagainya. Dia harapan Ana semoga camp pewaris tahun depan lebih baik dan lebih produktif serta ada improvement dan lebih efektif pada peserta-peserta lain. Dan diharapkan generasi Ibrah yang akan datang pun akan cuba mengaplikasikan apa yang mereka dapat daripada program ni. Mereka balik Ibrah, mereka cuba laksanakan. Mereka akan rasa tanggungjawab pemimpin. Rasa perlunya dakwah adik-adik ni, perlunya ajak adik-adik daripada form 1 pupuk mereka supaya tak rasa malas nak pergi istimewa, tak susah nak doa subuh, nak panggil rokok tak susah, boleh ikut peraturan, macam-macam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakinah binti Ahmad Husain ingin mengkongsikan apa yang saya dapat di sini. Okey, saya first time datang di sini dan tak tahu pula ada perkara-perkara yang luar biasa di sini. Dan camp pewaris kali ini camp pewaris 10 yang ke-10 yang menjalankan aktiviti yang luar biasa yang tak dapat di camp-camp lain. Harapan saya setelah balik daripada 3 hari 2 malam ini ingin membawa pulang perkara dan motivasi yang tak dapat di tempat lain, dan saya ingin bawa balik supaya dapat dikongsikan bersama dengan kawan-kawan di sekolah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amar Hakimi bin Hashim daripada Mahat Tafis Sains Darul Muttaqin ataupun lebih sebagai Masdar. Dan Ana merupakan penghulu camp pewaris 10. Alhamdulillah, bagi Ana camp pewaris ni adalah satu camp yang sangat menarik. Walaupun ini pengalaman pertama Ana memasuki camp ni, tapi bagi Ana ia memberikan satu pengalaman yang sangat menarik lah, kan? Pengalaman yang insyaAllah tak dapat dilupakan. Camp ni banyak memberi Ana tentang pengetahuan untuk menjadi seorang pemimpin, yang mana pemimpin yang insyaAllah boleh menjadi contoh kepada masyarakat. Jadi apa harapan anak kepada Ana dan juga kepada Antum dan Tuna, insyaAllah agar apa yang kita dapat di camp pewaris ni kita balik, kita praktikkan, kita amalkan. Dan insyaAllah teruskan berusaha menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, yang diridainya. Dan insyaAllah bila kita keluar ke masyarakat, kita menjadi contoh yang terbaik kepada masyarakat agar menjadi ikutan. Dan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nur Atira binti Zaki, selaku
penghuluwati bagi Kem Pewaris kali ke-10 bersekolah di Sekolah Menengah Agama Hariah Terengganu, merangkap wakil peserta puteri bagi kem ini, ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung bagi menjayakan kem ini. Bagi Ana, Kem Pewaris kali ini telah memberikan banyak kesan kepada Ana dan diri sahabat-sahabat Ana sendiri. Kerana dengan kem inilah kami semua dapat bersatu untuk sama-sama membincangkan tentang kepimpinan dan masalah-masalah yang dihadapi di sekolah ataupun masyarakat. Dengan hasil musyawarah selama 3 hari 2 malam kami di sini, insya-Allah kami akan cuba untuk praktikan dan amalkan di sekolah masing-masing. Aktiviti yang paling Ana sukai bagi kem ni ialah dakwah tuna, iaitu Exploris. Dalam Exploris itu terdapat 7 checkpoint yang menyatakan ciri-ciri dai yang sebenar. Bab kata patah, kuduah qabla dakwah. Kita ni sebelum nak berdakwah kepada masyarakat, nak berdakwah kepada adik-adik, kita perlu baiki diri kita dulu. Nak baiki diri kita, kita perlu tahu ciri-ciri dai yang sebenar. Dan dengan hasil Exploris itulah Ana dan sahabat-sahabat Ana boleh baiki diri dan tingkatkan kualiti diri untuk cuba berdakwah dengan lebih baik. Harapan Ana akhir sekali untuk Ana sendiri dan antum-antuna, cubalah jadi pendakwah bukan penghukum. Antum ruhul jadid tarsif fi jasadil ummah. Kalian adalah ruh-ruh baru yang mengalir di jasad ummah. InsyaAllah kita adalah mata merantai dakwah dan kita akan cuba untuk lahirkan mata-mata yang lebih bersinar dan berkilau daripada kita, dan kerana itulah kita cuba untuk melahirkan generasi lebih baik daripada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'annahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kalian adalah pemuda-pemudi yang beriman kepada Allah dan ditambahkan petunjuk kepada kalian. InsyaAllah kita cuba untuk menjadi pemuda-pemudi seperti yang dinyatakan tersebut. Di sebalik kesulitan ada kemudahan. InsyaAllah semua peserta pewaris pasti boleh. Pewaris terbaik. Sebagai seorang dai, seharusnya kita mempunyai IQ yang tinggi, akal di sini ya, akal yang sihat, dan badan yang kuat ya.